Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sambung pembacaan kitab Hidayatus Subyan dan kita nak bahaskan pada bab tauhid. Dan dalam kitab Jawi pada muka surat 3 baris yang ke-7, itu dalam kitab Jawi lah. Maka barang siapa jahil ia pada aqaidul iman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Qala al-musannif, kata pengarang kitab, maka barang siapa jahil ia barang siapa. Ini nak menceritakan, nak bahaskan tentang keadaan ataupun hukum bagi orang yang jahil. Maka barang siapa jahil ia barang siapa. Jahil kat sini kena tanda sikitlah. Termasuk daripada jahil ini iaitu segala perkara yang tidak menyampaikan kepada yakin. Segala perkara yang tidak menyampaikan kepada yakin itu dipanggil jahil lah. Termasuk juga apa dia yang tak menyampaikan kepada yakin, iaitu waham ataupun zon ataupun syak. Tiga benda ni termasuk daripada jahil lah. Maknanya perkara-perkara yang tidak menyampaikan kepada yakin, kan, tak sampai kepada yakin. Maka barang siapa jahil ia barang siapa. Jahil ia, waham ia, syak ia, zon ia, sangka lah. Zon ni sangka. Kan, jahil itu pada aqaidul iman, pada simpulan iman. Dia jahil, dia tak tahu, dia waham. Kan, jahil ni tak tahulah. Dalam bahasa Arab, jahil ni tak tahu. Dan termasuk daripada tak tahu ni waham lah. Kesamaran. Zon, sangka-sangka. Syak ni ragu-ragu. Ni semua termasuk daripada jahil. Jahil tu pada aqaidul iman, pada segala simpulan iman. Simpulan iman yang mana? Simpulan iman yang bergantung. Yang bergantung mana? Yang terkait. Terkait dengan Allah Ta'ala dan dengan Rasulnya Allah. Apa-apa simpulan iman yang terkait dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia tak tahu. Dia waham, dia zon, dia syak, ragu-ragu, kan, yang mana i'tiqad yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apa dia tu? I'tiqad yang berkait dengan Allah Ta'ala dan Rasul tu, bayan dia daripada barang yang wajib diketahui. Kan, barang yang wajib diketahui akan barang. Maknanya apa yang telah digariskan oleh ulama, oleh syarak, yang mana perkara tersebut wajib kita ketahui tentang Allah Ta'ala dan Rasul, dia tak tahu. Dia jahil, dia waham, dia syak, dia zon, dia ragu-ragu, dia sangka-sangka. Dan barang yang mana bayan daripada aqaidul iman tu, apa dia? Aqaidul iman iaitu daripada barang yang wajib diketahui akan barang. Kan, wajib tahu tu pula, wajib tahu tu takluk dia dengan tafsilnya. Tahu tu mesti dengan tafsil, iaitu mengetahui huraian satu persatu. Mesti wajib tahu dengan huraian satu persatu wujud, kan, lawannya apa, dalilnya apa, tu tahu satu persatu. Kan, dia tak tahu, kan, dia tak tahu secara tafsil. Maka tiada ikhtilaf, kan, tiada khilaf dengan makna sepakatlah. Sepakat ulama, tiada khilaf ni dengan makna sepakatlah. Sepakat ulama mana ni? Ulama ahlu sunnah wal jamaah, kan, Asy'ariyah wal Maturidi, kan. Jadi sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat, sepakat apa? Pada menyatakan ketiadaan imannya barang siapa. Jadi orang yang jahil ni, orang yang tak tahu tentang aqaidul iman yang patutnya wajib diketahui, maka sepakat ulama ahli sunnah menyatakan orang ni
ketiadaan imannya barang siapa, dengan makna kufur lah. Kufur. Ni dalam bab jahil ni ulama ahli sunnah sepakat, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Sebab itulah kita kan diperwajibkan ataupun ditekankan kita supaya mengaji, supaya memperhalusi itu pula bukannya semua ilmu akidah ataupun semua simpulan iman, kan bahkan kita wajib tekan diri kita mengetahui yang wajib kita ketahui sahaja. Jangan sampai kita berada pada tangga jahil, jahil. Tak nak. Kerana apa? Risikonya ditakuti kita ni kan dihukumkan sebagai ketiadaan iman, ya, dengan makna kufur. Habis. Yang tu masalah tu tak ada khilaf. Jahil dalam ilmu akidah tak ada khilaf menyatakan bahawa kufur, mana ketiadaan iman. Sebab tu penting mengaji akidah, mengaji tauhid ni penting. Jangan tinggalkan. Mengaji tu pula sampai faham. Dia bukanlah sekadar kita kata aku dah mengaji. Itu tak melepaskan, tak gugurkan fardu ain. Yang dikatakan gugur fardu ain ni mengaji sampai faham. Itu dipanggil kan dikatakan melepaskan tuntutan fardu ain. Jadi terpulang ataupun tergantung kepada seseorang. Ada orang dia mengaji sekejap, ngaji sikit tapi tak faham, maka lepaslah fardu ain dia. Ada orang ngaji lama tak faham, kan. Jadi dia kena ngaji lama lah sampai faham baru gugur ke fardu ain dia. Ada orang dia belajar lama tak faham, kemudian mati. Kalau mati itu dalam keadaan dia masih bersungguh-sungguh menuntut ilmu fardu ain, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Kan? Itu tak ada khilaf. Itu tiada khilaf. Tak ada khilaf pada jahil dalam jahil dalam ataupun jahil pada aqaidul iman. Dia tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Ulama sepakat menyatakan ketiadaan iman bagi seseorang. Itu bab jahil lah. Adapun iman orang yang taklid, adapun iman orang yang taklid pula. Tadi orang yang jahil. Ini orang tadi iman orang yang jahil, dikatakan tiada iman bagi orang yang jahil. Tapi orang yang taklid macam mana? Adapun iman orang yang taklid pula, maka iaitu iman orang yang taklid, iaitu iman orang yang taklid itu bersalahan ulama. Ulama ada khilaf, ada perbezaan pandangan antara ulama pada iman kan orang yang taklid tu. Jadi bagi orang yang taklid pula berlaku perbezaan pandangan. Ada ulama yang menyatakan dia ada yang paling masyhur dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan imannya sah tapi berdosa. Pandangan yang kedua menyatakan bahawa imannya tidak sah, dengan mana kufur lah. Jadi alik kita kan, kalau kita nak hukumkan diri kita, maka kita gunalah pandangan yang kedua, iaitu tidak sah iman orang yang taklid. Kita pakaikan untuk diri kita. Adapun kalau kita nak pandang orang lain, pakailah pandangan yang pertama, iaitu imannya sah tapi berdosa. Kan? Jadi selamat kita daripada mengkufurkan mukmin yang lain. Jadi iman orang yang taklid ni ada perbezaan pandangan ulama. Ada dua tadi itulah, yang masyhur dua itulah. Kemudian bermula makna taklid itu iaitu bila kita kata, kita bahaskan tentang iman bagi orang yang taklid ni, kan, taklid itu sendiri apa? Kan, dia nak bagi tahu dekat sini, bermula makna taklid itu iaitu makna taklid itu mengikut orang lain, pada i'tiqadnya, mengikut orang lain pada i'tiqad orang lain tadi tu, padahal tiada daripada dalil. Orang lain tu dia jadi maf'ul lah, iaitu mengikut akan pandangan orang lain pada i'tiqadnya orang lain tu, padahal tiada daripada dalil. Bila ditanyakan dalil tak tahu. Contohnya bila kita tanyakan kepada seseorang, adakah Allah Ta'ala tu sedia ada, kan, maka jawab dia Allah Ta'ala tu sedia ada. Kemudian bila kita tanyakan dalil pada dia, apa dalilnya, kan,
Dia kata, oh dalilnya kan si fulan kata Allah Ta'ala tu sedia ada. Kan guru sekian menyatakan Allah Ta'ala tu ada. Ulama sekalian menyatakan Allah Ta'ala tu sedia ada. Kan maka dia berpegang kepada pandangan orang lain. Kan dia tak mendatangkan dalil, sama ada dalil akli ataupun dalil nakli. Dia tidak mampu untuk mendatangkan dalil tersebut, maka orang itu dianggap sebagai taklid. Jadi taklid ni seperti mana tadilah, seperti mana perbahasan tadi tu menyatakan bahawa ada ulama yang menyatakan orang yang taklid ni sah iman dia tapi berdosa, dan pandangan kedua menyatakan tidak sah imannya dengan makna kufur. Jadi sekadar itu sahaja. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab.